masuk agama Majusi. Agama Majusi ini sebenarnya sambungan kepada hadis kita tu yang ketujuh. Dalam hadis tu dia cerita umat Islam ni pernah berhadapan dengan agama Majusi, terutamanya sewaktu tentera Islam nak menguasai Parsi. Wilayah Parsi ini sekarang disebut Iran. Dulu mereka beragama Majusi. Ringkasnya agama Majusi ini dia menyembah api. Itu ringkasnya lah. Asalnya agama Majusi ini adalah agama yang benar. Kebanyakan pengkaji mengatakan agama Majusi ini asalnya agama yang benar. Macamlah juga agama Yahudi, agama Nasrani. Tapi lama-kelamaan dia jadi terseleweng, terkeliru, sehingga menghasilkan agama yang tidak benar. Pada mulanya agama Majusi ini dibawa oleh satu orang Nabi yang bernama Zarathustra, ataupun dalam bahasa Inggerisnya Zoroaster. Pada zaman dia tu, agama Majusi ini agama yang benar. Kebanyakan orang Parsi anut agama ni. Tapi selepas Zoroaster ni, dia ni dia percayai sebagai seorang Rasul. Sebab tu dia sebarkan agama tu. Kalau Nabi ni dia tak sebar. Tapi kalau Nabi lagi Rasul, dia sebar agama. Bila lepas zaman dia, lama-kelamaan ajaran-ajaran dia semakin terseleweng, sehingga menjadikan agama Majusi. Sekarang ni ramai lagi golongan ni, tapi tak seramai orang Islam lah. Kalau ikut dalam internet, dia kata dalam 200,000 orang saja. Tak seramai manalah. Kalau umat Islam ni 1,500 juta. Mereka ni lebih kurang 200,000 orang. Ada di mana? Banyak di India. Iran, Pakistan ada. Ada kuil-kuil mereka. Dalam kuil ni mereka nyalakan api. Dan api tu mereka pastikan supaya tidak terpadam. Kalau mengikut cerita-cerita riwayat, di Parsi tu, dia punya api tak pernah padam selama ratusan tahun. Ataupun ribuan tahun. Tiba-tiba masa Nabi Muhammad lahir saja, terpadam api tu. Terus gempar di kuil di Parsi tu. Ini cerita riwayat. Tak tahu betul ke tidak. Lahir saja Nabi Muhammad, terpadam api tu. Terkejut kami agama Majusi ni. Kenapa terpadam api ni? Bila agama Zoroaster ni wujud, tak dapat dipastikan. Paling kurang pun 2,500 tahun yang dulu. Lama dah. Lama dah agama Zoroaster ni. Apakah orang-orang Majusi termasuk ke dalam ahli kitab? Orang Kristian ataupun orang Nasrani dengan orang Yahudi, mereka ni dikira ahli kitab. Sebab pada asalnya mereka ada kitab yang benar. Lama kemudian barulah kitab tu jadi terseleweng. Jadi Zoroaster ni pun sama. Dia ada satu kitab yang benar, tapi lama-lama kitab dia terseleweng. Apakah dia ni penganut agama Majusi ni boleh dikatakan ahli kitab juga? Jadi majoriti ulama buat kajian, mereka kata tak boleh. Yang ahli kitab ni yang boleh orang Nasrani, orang Yahudi saja. Orang Majusi tak boleh masuk. Kalau ahli kitab, mereka sembelih binatang kita boleh makan. Orang Kristian, Nasrani. Orang Nasrani dengan orang Yahudi sembelih binatang kita boleh makan. Anak dara mereka kita boleh kahwin. Orang lelaki Islam boleh kahwin dengan anak dara Nasrani, anak dara Yahudi, walaupun dia tak masuk agama Islam. Tapi orang perempuan Islam tak boleh kahwin dengan lelaki Yahudi dan lelaki Nasrani. Itu undang-undang yang Nabi Muhammad buat. Salah satu tujuannya ialah nak tarik wanita mereka ni masuk agama Islam. Itulah tujuannya. Jadi boleh kahwin dengan anak dara Nasrani dan Yahudi. Cuma sekarang ni timbul masalah di Barat dan di Indonesia sama pun. Orang Islam kahwin dengan orang Kristian. Boleh ke tak boleh? Sebab orang Kristian ni kita kata ahli kitab. Jadi ulama pun pecah dua juga. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Yang kata tak boleh tu, antara alasan mereka, orang Kristian ni tak sama dah dengan orang Nasrani. Tak sama dengan orang Nasrani dulu, jadi tak boleh kahwin lah. Tapi setengah ulama kata masih sama lagi. Kalau zaman dulu mereka kata Yesus tu Tuhan, sekarang pun dia kata Yesus Tuhan juga. Jadi boleh kahwin. Saya pun tak berani nak kata yang mana kuat. Sebab sama-sama pun kuat juga. Yang kata boleh kahwin pun kuat, yang kata tak boleh kahwin pun kuat. Tapi kalau ikut pandangan peribadi saya, tak usah lah. Kan? Buat apa kita
kita orang Islam, lelaki Islam nak pergi kahwin dengan perempuan yang bukan Islam, yang Kristian. Baik, cara yang Islam senang. Sebab itu ni masalah anak-anak ni. Ya, masalah anak-anak. Orang Majusi dia percaya ada dua Tuhan. Tuhan baik, Tuhan jahat. Tuhan baik ni nama dia Ahura Mazda ataupun disebut Ormuz, iaitu Tuhan terang. Tuhan terang. Itu yang lama-lama jadi api tu. Tuhan terang lama-lama dia jadi api dan semua api. Tuhan jahat nama dia Ahriman ataupun Engromanyu. Ini Tuhan kegelapan. Orang Majusi percaya perkara-perkara baik dengan perkara-perkara jahat dia akan sentiasa bertembung sampailah hari kiamat. Samalah dengan pandangan kita pun. Benda baik dengan benda jahat ni akan sentiasa bertembung. Sampailah ke akhir zaman. Jadi orang Majusi dia sembah Ahura Mazda, iaitu Tuhan baik. Tuhan jahat ni kalau ikut setengah kajian mengatakan iblis. Tuhan baik itu Tuhan Allah. Dia berlawan dua lah. Selepas Zoroaster meninggal dunia, mulalah agama Zoroaster ni diputar belikkan. Sehingga mereka menyangkakan Ahura Mazda ni ada satu orang anak. Anak Ahura Mazda ni nama dia Mitra. Jadi mereka sembah Mitra. Tak sembah Ahura Mazda dah, sembah Mitra, anak Tuhan. Agama Kristian pun macam tu juga. Dia sembah anak Tuhan iaitu Yesus.